Kerajaan tidak mempunyai masalah untuk mengiktiraf sijil peperiksaan bersama UEC dengan syarat ia dilaksanakan dalam bahasa kebangsaan dan digubal menepati aspirasi nasional. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, berkata selagi UEC tidak menepati ciri berkenaan, maka ia tidak boleh disetarakan dengan kelayakan nasional. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, katanya sistem pendidikan mestilah dibina selaras aspirasi nasional. Dalam pada itu, Muhammad menegaskan sebagai sebuah negara pelbagai kaum, bukanlah mudah untuk mengukuhkan perpaduan nasional. Kerana itu, beliau percaya satu-satunya jalan bagi membentuk identiti nasional ialah melalui pendidikan dalam bahasa kebangsaan dan kurikulum yang direka bersumber kearifan tempatan dan diimbangi dengan standard antarabangsa. Tambah beliau lagi, bagi meraihkan kepelbagaian dan meraihkan kepentingan kaum berlainan, kerajaan tidak pernah menghalang UEC, sebaliknya ia telah dilaksanakan oleh Dong Zong sejak 1975 lagi. Muhammad turut mengingatkan supaya pendidikan janganlah sesekali dipolitikkan, kerana ia satu-satunya arena untuk anak-anak daripada pelbagai bangsa, belajar bekerjasama antara satu sama lain dalam semangat yang muhibah. Jelas beliau, rakyat Malaysia yang tidak meyakini misi pendidikan nasional mempunyai pilihan untuk belajar dalam sistem UEC tanpa sebarang halangan, namun janganlah kerajaan dipaksa mengiktiraf dan menyamaratakan kelayakan itu, kerana ia tidak digubal untuk memupuk identiti dan keunikan sistem pendidikan nasional.